Baik, seterusnya soalan C. Ajar berikut menunjukkan harga rantai kunci. So, ada berapa? 5. Oh, okey. Oh, ni ada dia bagi ni. 5 harganya RM10.50. Mening ingin membeli 10 utas rantai kunci untuk diberikan kepada rakan sekelasnya. Apakah yang perlu dibayar olehnya? Okey. So, ini maksudnya ialah nisbah lah ni. So, kalau nisbah kita boleh gunakan kekadaran ataupun nak cari unitari boleh. Okey, apa maksud unitari? Maksudnya cari satu kincin berharga berapa. Okey, so kita tengok dulu. Katakanlah kita nak buat kaedah unitari. Maksudnya kita kena cari satu rantai kunci berapa harganya. Berapa harganya lah untuk satu rantai kunci. Okey. So sekarang dia bagi 5 rantai kunci dengan RM10.50. So maknanya satu rantai kunci maknanya RM10.50. Bagikanlah dengan 5. Okey, boleh. So bagilah dengan 5. RM10.50 bagilah dengan 5. Okey. 10. Tak boleh sebab paling kecil sini adalah 50 baru boleh. So 1 tak boleh. Jadikan 10. Baru boleh. Iaitu 2. 10. Tolak. Ada titik tak titik. Turun 5. 5. 1. 5. Habis sifar. Sebenarnya satu rantai kunci berharga RM2.50. Dia nak 40 rantai kunci. Maknanya 40 darablah dengan RM2.10. Boleh? Boleh? Okey, so macam mana darab 40? Banyak cara. Kalau orang bijak, RM2.10 ni awak kalikanlah dulu dengan dengan 10. Dapatlah harganya RM21. Sekarang dia nak 40. Maknanya kita kena darab 4. Sebab ni adini lah. Jadi jawapannya ialah RM84. Jawapannya. Okay, itu unitari. Cari satu rantai berapa harganya. Dah dapat baru cari 40, maka sini pun kena darab 40. Okay, so kalau guna kaedah kadaran, kita buat macam biasa lah. Okay, contoh kat sini ialah 5 rantai kunci sama dengan RM10.50. Berapa kalau 40 rantai kunci? Okay, boleh. Okay, so macam mana? Kita nak nisbahkan dia, perkadaran dia. Okay, so maksudnya macam mana? Ini adalah sama juga dengan 40/5 darablah dengan 10.50 Okey, dah settle. Okey, so tahap kamu kenalah faham bahawa yang ini dengan ini kebiasaannya boleh dipermudahkan. Jadi jawapannya ialah sama je macam awak dah bagi 5 tadi. So 40 darablah dengan RM2.10. So jawapannya ialah RM84. Pun sama juga. Okey, boleh? Boleh. Maksudnya dia berkadar berapa kali? 8 kali. Ni 40 bagi 5 ni macam 8 kali berkadar. 5 nak jadi 40 ni dia berkadar 8 kali. Oleh kerana 8 kali sebagainya, sini pun kena 8 kali juga. Okey. Boleh. Okey. Itu saja. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ataupun ada orang buat cara lain. Dia tahu 5 sama dengan RM10.50. Okey.
Kalau tambah 5 lagi RM10.50. So dia akan jadi RM21. Itu kalau 10. Sekarang dia nak 40. Maknanya ada lagi 10, 10, 10. Tambah lagi 21, tambah lagi 21, tambah lagi 21. Akhirnya RM84 pun sama. Banyak kaedah sebenarnya. Okey.